Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan. Perkenalkan, saya Fida mewakili pihak tuan rumah dan seisi keluarga, iaitu Encik Zainuddin bin Muhammad Nur dan isteri Puan Nur Azmah binti Abdul Talib, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ahli keluarga seterusnya, tetamu yang dimuliakan sekalian. Para hadirin diminta untuk mengambil tempat masing-masing dan bersedia kerana majlis pernikahan kita akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Hadirin yang dimuliakan, majlis dengan ini mengumumkan perarakan masuk pembawa dulang maha dan juga cincin masuk ke Dewan. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dicari kedipan sebanyak kartika hendak ditabur di lembah kayangan. Dengan titipan gurindam seloka, bahasa dilentur secantik pandangan. Songket pusaka ditatah permata, hantaran digubah orang Betawi. Seganding berdua dilimpah cinta, titian terindah getaran syurgawi. Terimalah bakal pengantin lelaki kita, Muhammad Khairi bin Zakaria, diiringi ibu Puan Asnita binti Abdul Talib ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dalam debaran hari ini, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu untuk menyambut seorang puteri yang akan menjadi suri dalam lafaz yang mengikat janji. Mohon hadirin untuk mengalihkan perhatian dan tumpuan anda ke pintu utama Dewan. Maka kini dengan penuh rasa hormat dan kasih, marilah kita mempersilakan kehadiran Sri Kandi Ayu, Saudari Nurul Afifah binti Zainuddin masuk ke ruangan akad nikah sambil diiringi oleh ibunda tersayang Puan Nur Azmah binti Abdul Talib. Hadirin sekalian, sedang melangkah ke ruangan pernikahan bakal pengantin perempuan Saudari Afifah binti Zainuddin dengan linangan doa dari jiwa yang membesarkan, sepenuh cinta datang menyerahkan seluruh percaya untuk menjadi isteri yang taat dan membina rumah tangga yang berkat. Hadirin sekalian, acara ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pesona cinta. Sirih junjung berhias indah, bunga manggar kilau bercahaya datang berkunjung ke majlis meriah. Mohon saya mulakan bicara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang mentakdir dan mentadbir perjalanan hidup insan. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa wahyu dan penerang hidup insan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Sabtu 8 Ogos 2026 akan tepatinya janji yang disemai antara dua hati. Bakal berlangsung majlis akad nikah antara Muhammad Khairi bin Zakaria dan Saudari Afifah binti Zainuddin. Sebelum majlis bergerak ke Pulau Impian, tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada jurunikah Imam Tuan Haji Azman bin Abdul Talib untuk memulakan upacara akad nikah. Dipersilakan. Tiada untayan kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas daripada Raja Sahari dan seluruh ahli keluarga buat semua atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis akad nikah kita pada pagi ini yang penuh dengan suasana kasih sayang. Berada di atas pelamin sekarang adalah keluarga kepada pengantin perempuan, kedua ibu bapa dan juga adik-beradik pengantin perempuan. Saya mohon selepas ini keluarga pengantin lelaki untuk bersedia
untuk bergambar bersama pengantin di atas pelamin. Itu dia keluarga besar pengantin perempuan. Bapa saudara. Kepada keluarga, ahli keluarga lain boleh bersedia. Selepas ini kita akan bergambar sekali. Okay, terima kasih diucapkan kepada kedua ibu bapa pengantin perempuan, mak dengan ayah pengantin lelaki untuk terus berada di atas pelamin. Saya minta kedua adik-beradik pengantin lelaki untuk naik. Terima kasih buat mak dan ayah pengantin perempuan. Terus bersama untuk bergambar tadi. Okey, saya persilakan adik-beradik dulu. Adik-beradik pengantin lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam perlahan lah saya. Hadirin sekalian, songket pusaka ditatah permata, busana digubah orang Betawi, seganding berdua dilimpah cinta, titian terindah getaran syurgawi. Atas nama yang empunya majlis, atas nama yang empunya hajat, atas nama kaum kerabat, ketibaan perarakan kedua pasangan pengantin kita sambut penuh istiadat. Saya mohon yang berdiri di hadapan pintu gerbang boleh beri jalan untuk pengantin lalu. Jangan berada di tengah-tengah jalan, pengantin kita akan masuk ya. Membuka tirai majlis yang penuh dengan senyuman dan kemeriahan ini, majlis ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama mengalih perhatian dan tuan-tuan kita ke gerbang masuk yang dihias indah. Dipersilakan pasangan pengantin Saudari Nur Afifah bersama pasangannya Muhammad Khairi Zakaria, diiringi hulu balang dan dewi pembawa hantaran masuk ke dalam dewan. Allahumma salli wa sallim wa zin wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور
Langkah diatur penuh cahaya, hati digenggam janji setia. Langkah menuju ke istana cinta, tampillah duhai si tampan dan jelita. Dipersilakan Nur Afifah Zainuddin bersama pasangannya Muhammad Khairi bin Zakaria. Dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.